Ucapan Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor jadi perhatian ramai, tetapi PN mendakwa maksud sebenar ucapan itu telah disalah tafsir. Ketua Penerangan PN, Tan Sri Anwar Musa berkata, dakwaan bahawa ucapan Ketua Pengarah Pilihan Raya PN itu mengandungi unsur yang mengguris hati kaum lain adalah tidak berasas kerana ia diambil di luar konteks. Menurut beliau, ucapan penuh Menteri Besar Kedah itu tidak menyentuh soal kesetiaan, kerakyatan atau kewarganegaraan mana-mana kaum. Sebaliknya, katanya mesej yang disampaikan adalah mengenai perpaduan orang Melayu, mempertahankan tanah air sebagai tanah warisan, serta semangat nasionalisme atau hubul watan. Anwar menjelaskan, tanah asal turun-temurun ada pada semua kaum. England bagi English, Scotland bagi Scottish, Wales bagi Welsh, Denmark bagi Danish dan banyak lagi. Semua ada negara keturunan asal walau mungkin orang keturunan English, Welsh, Scottish sudah menjadi warga negara lain. Sebelum ini, ucapan Sanusi dijempol, Negeri Sembilan menerima kritikan beberapa pihak yang mendakwa ia berbaur perkauman. Namun PN mempertahankan bahawa ucapan tersebut perlu dilihat dalam konteks sejarah, perpaduan dan kecintaan terhadap tanah air.